OKT yang tidak dapat dibuktikan ke semua elemen ni ke atas dirinya, okay? So, benda ni merupakan satu perkembangan yang menarik sebab apa kita tahu, this is the same Yusof Router yang telah membuat satu alegasi yang sangat serius kepada kita punya Prime Minister, okay? Adakah perjuangan Yusof Router berakhir setakat ini? Aku rasa tidak, mungkin perjuangan akan diteruskan. Walaupunlah kes ini telah dilepas dan dibebaskan di peringkat Mahkamah Tinggi, sebenarnya pihak pendakwan masih lagi boleh merayu kepada keputusan Hakim Mahkamah Tinggi. Dan sekiranya pihak agensi memang berkehendak untuk buat rayuan ke Mahkamah Rayuan, maka perjuangan kes Yusof Router akan diteruskan ke peringkat Mahkamah Rayuan. Akhir sekali daripada aku cuma nak cakap dengan korang, kuasa dan juga undang-undang itu adalah dua perkara yang berbeza, okey? Maybe kita ada power untuk viralkan orang, untuk cakap orang ini jahat, untuk cakap orang ini isap dadah, jumpa dadah kat dalam kereta dia sebelum dia kena tuduh. Tetapi bila dah kena tuduh, bila dah masuk mahkamah, benda yang paling penting adalah bukan apa yang netizen percaya, bukan apa yang kau percaya sebagai pengadu, tetapi apa yang kau boleh buktikan di hadapan hakim untuk hakim